Mari saya cakap terus terang dengan tuan-puan. Kalau anda masih belum ada simpanan sekarang, sedangkan kos hidup makin menggila, itu tanda bahaya. Bahaya yang orang selalu sedar bila dah terlambat. Gaji kita naik tak mengejar harga barang. Minyak naik, tol naik, sewa naik, harga ayam pun naik. Semua naik, tuan-puan. Tuan-puan tahu apa yang tak naik? Simpanan kita. Yang paling menakutkan, tuan-puan, bukan inflasi, bukan ekonomi. Tapi bila kita tahu benda tu akan berlaku dan kita still tak mula apa-apa. Jujur saya cakap, tuan-puan, duit memang tak akan kekal. Swipe sekali hilang. Singgah pasar malam boleh cair. Gaji besar pun tak membantu kalau tabungan kosong. Sebab tu, tuan-puan, orang yang bijak tukar sebahagian duit ke emas. Bukan sebab nak kaya, tuan-puan, tapi sebab nak selamat. Dengan emas ni kita tak boleh berbelanja ikut emosi. Tak boleh nak gata-gata beli benda yang kita tak perlu pun. Dan yang paling penting, tuan-puan, nilainya tak tunduk kepada inflasi. Macam duit. Tuan-puan nak tunggu apa lagi? Nak tunggu gaji naik? Nak tunggu negara betul-betul stabil? Nak tunggu harga barang turun? Itu semua mimpi, tuan-puan. Kalau anda tak mula hari ini, tahun depan tetap akan jadi tahun yang sama buat tuan-puan. Kos hidup semakin tinggi, tapi simpanan makin kosong. Tapi kalau anda mula hari ini, walaupun RM100, itu turning point hidup anda. Di akaun GAP Public Gold, buka peluang untuk anda bermula dengan modal yang kecil. RM100 sahaja, daftar akaun secara percuma. Lepas tu, setiap RM100 yang anda tukarkan jadi emas tu, itu adalah aset, bukan angan-angan. Saya target 3 orang sahaja sehari untuk saya guide dari zero sampai tuan-puan jadi penyimpan emas yang konsisten dan berjaya. Kalau tuan-puan tengah tengok ni, saya yakin salah seorang itu mungkin rezeki tuan-puan. Boleh follow akaun saya, klik button sign up di bawah ni, daftar akaun GAP percuma sekarang, mula menabung emas serendah RM100 hari ini juga. Tuan-puan, jangan jadikan diri anda mangsa inflasi. Mula sebelum terlambat.